plantar fasciitis, sakit kaki, sakit jari, kebas, sakit bawah ni bila berdiri, sakit dekat sini, terutamanya sakit dekat tumit. Banyak kaitan dia dengan plantar fasciitis. Jadi plantar ni disambung kat sini dengan ibu jari. Jadi ibu jari ni kita urut lah. Kemudian kita masukkan jari, kita pusing-pusing sikit. Dan juga buku lali, dia terlajak dekat buku lali sikit. Jadi kita pusing-pusing. Kemudian kita urutkan di sini. Belahan ni. Perlahan-lahan kita urut. Dan tumit. Belakang tumit juga kita kena urut. Pakailah minyak. Minyak apa yang ada boleh pakai, tak ada masalah. Cuma kita kena buat hari-hari supaya dia lebih selesa dan lembut. Sebab dia stres. Kita berdiri terlalu lama dan sebagainya. Saya ada cakap pasal letak rendam kaki dalam Epsom salt. Boleh juga buat berserta dengan senaman kaki ini. Dan saya nak tunjuk hari ini ialah satu, letakkan jari di celah-celah jari kini. Kemudian kita tarik ke dalam. Bila kita tarik ke dalam, kita akan rasa sakit ni. Celah-celah jari ni kita akan rasa sakit. Cuba tarik. Tarik, pegang kejap. Dia sakit. Kalau dia sakit, maknanya memang kaki kita tak cukup sihat lah. Jadi kita tarik. Lama kelamaan, sakit tu akan hilang. Jadi ulanglah buat kaki ni dan kaki ni. Jadi kita tarik ke dalam. Tarik ke dalam. Macam ni. Contoh dia macam ni lah. Tarik ke dalam. Tarik ke dalam. Kalau tak boleh buat semua jari, tak boleh masuk, masukkan satu-satu. Tarik. Supaya dia memberikan sedikit pergerakan. Dan orang yang selalu dia sakit malam, sakit kaki waktu malam, krem dan sebagainya, apa yang dia perlu buat ialah tiap-tiap malam sebelum tidur, dia kena buat senaman. Picit-picit sikit ke, urut ke apa ke, baru dia tidur. Kemudian pagi bila dia bangun, insyaAllah kalau dia pijak tu, dia tak rasa lah macam menyucuk. Sebab dia rasa sekejap, lepas tu dia hilang. Tapi sakit memang ada kan. Jadi kita buat, kita teruskan buat tiap-tiap hari. Sama juga, pagi bila orang macam ni bangun, jangan terus bangun. Macam zaman kanak-kanak, tak boleh. Dia bangun, buat stretching dulu. Dia nak mengeliat ke, dia nak tolak-tolak tangan ke, apa sajalah cara. Ubah kita gerakkan badan kita, tangan kita, jari kita. Dan terutamanya kalau dia sakit kaki, dia kena concentrate dekat kaki dulu. Sebelum dia bangun betul-betul. Ataupun dia letakkan kaki dia kat bawah. Selamat mencuba.